Hauslah. Awak haus ke? Saya ada air. Terima kasih. Air apa ni? Pahitnya. Cuba awak teka air apa yang saya bawa. Kopi ke? Nescafe ke? Teh ke? Kalau awak nak tahu, kita kenalah buat eksperimen. Jom buat. Jom. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Nur Adilah Izara binti Muhammad Farhai. Dan saya Nur Humaira binti Khairul Aizat. Kami Dari Sekolah Kebangsaan Puncak Alam. Pada hari ini, kita akan menguji bahan-bahan yang ada di sini. Mari kawan-kawan kita lihat apa bahan-bahan yang ada. pertama, kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Yang kedua, 3 bikar yang berisi cecair yang berbeza, iaitu bikar A, bikar B, dan bikar C. Ketiga, piring Petri A, piring Petri B, dan akhir sekali piring Petri C. Mari kita mulakan. Yang pertama, sediakan 3 piring Petri. Kemudian, tuangkan air cuka, air paip dan air sabun ke dalam bikar A, B dan C. Ketiga, air sabun. Setiap bikar kita perlu mengisi 100 ml seri. Kemudian, tuangkan cecair ini ke dalam piring Petri tersebut.
Selepas itu, ambil kertas litmus merah dan kertas litmus biru. dan letakkan pada piring Petri tersebut. Setelah itu, kita hendaklah tunggu beberapa saat untuk melihat perubahan warnanya. Wah, kawan-kawan, lihat! Kertas litmus merah dan kertas litmus biru sudah berubah warna. Mari kita lihat apa tindak balas kertas litmus itu. Pada piring Petri A, biru menjadi biru, merah menjadi merah, bermakna ia adalah neutral. Piring Petri B, merah menjadi merah, biru menjadi merah, maksudnya ia ialah asid. Piring Petri C, biru menjadi biru, merah menjadi biru, bermakna ia adalah alkali. Selain daripada tindak balas kertas litmus ini, kita juga tahu bahawa benda yang pahit ialah Alkali, benda yang masam ialah asid dan benda yang tawar adalah neutral. Yeay, selesai eksperimen kita. Humaira, saya rasa ada lagi yang kita boleh menguji selain kertas litmus. Apa dia, Adel? Mestilah air kubis ungu. Wah, macam menarik je. Jom kita buat. Jom! Pertama, sediakan 3 bikar. Kemudian, sediakan sebotol air kubis ungu. Dan letakkan ke dalam ketiga-tiga bikar ini. Setelah itu, tuangkan air kubis ungu ke dalam bikar A yang berisi air paip, bikar B yang berisi air cuka dan bikar C berisi air sabun. Wah, kawan-kawan, lihat! Air kubis ungu berubah warna mengikut sifat bahannya. Ungu bermakna ia adalah neutral. Merah bermakna ia ialah asid. Dan biru bermakna ia adalah alkali. Adel, apakah contoh bahan yang berasid ada di dapur kita? Saya rasa air cuka, air lemon dan air limau. Kalau air alkali pula? Sabun, shampoo dan ubat gigi. Kalau neutral pula? Air gula, air paip dan air garam. Oh, baru saya tahu. Humaira, saya masih terlupa. Sebelum tanya lagi awak soalan, awak teka yang awak air minum tu air apa? Saya rasa itu ialah air kopi. Betul. Kopi ni sifatnya apa?
Kopi bersifat alkali kerana kopi berasa sangat pahit. Betul juga. Sains ada di dapur. Kita Teruslah meneroka dan menjadi saintis yang hebat. Sekian, terima kasih. Jom Humaira, kita pergi. jom.